okey, setelah saya makan produk Nutrika ni, alhamdulillah saya berpuas hati. So apa yang saya terus terfikir, mak saya ada darah tinggi, ada kencing manis, dan juga pada bangsa yang lama dia ada thyroid. So thyroid dia dah besar. So bila kita dah pergi jumpa doktor, dah jumpa pakar, doktor pun dah ambil sampel. Doktor dia punya thyroid tu dah sampai ke dada. So doktor kalau boleh dia nak buat operation, tapi disebabkan faktor usia dia yang orang kata dah meningkat usia, dah 70 lebih macam tu. So doktor kata kalau untuk buat pembedahan tu dia sangat-sangat berisiko. Jadinya saya bila saya makan yang berkesan, perkenalkanlah, saya bagi tahu mak saya, bagi mak saya makan. Alhamdulillah tak sampai 2 kotak, tak habis pun lagi 2 kotak. Alhamdulillah, dia kata bengkak tu dah makin kecil. So sekarang ni dah bila kalau kita tengok dah memang dah tak ada langsung bengkak tu. So banyak amazing lah. Betul-betul saya cakap terima kasihlah kepada Tuan Sarhan. Sebab apa? Kita memang bila mak sakit ni kita rasa macam mana. Sebab saya pun bila dia sakit, saya lah yang balik jaga. So kita macam mana kesusahan nak jaga kan. So kata bila dia sihat, kita pun senang hati dan kita boleh bekerja. Jadinya bila dapat tahu yang dia kata leher dia tu dah beransur dah tak bengkak lagi, dan orang kata saluran tekak dia tu pun dah okey. Sebab sebelum ni bila bengkak tu saluran dia sempit. Jadi sekarang alhamdulillah. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya. So sekali lagi saya mengucapkan kepada yang hadir pada hari ini, tahniah kepada anda semua dan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau sekiranya ada lagi program selepas ni di sini, saya harap boleh datang lagi. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak.